Let's go. Marathon 31 km. Let's go. Let's go. Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jumpa lagi dalam YouTube Santai Runner. Episod kali ni aku masuk skor marathon 2026. Kategori yang aku masuk ialah 21 km. Tu kawan-kawan yang masuk 42 km. Wife aku dah masuk 10 km semalam. Hari ni turn aku pula berlari. Skor marathon kali ni penyertaannya agak ramai, kira-kira 50,000 runner. Ini pertama kali aku lari dekat Putrajaya. Okey, kita mulakan larian dengan bismillah. Ini footage dari kamera wife aku. Ini first time aku join skor marathon. Nampak vibe dia macam KLSEM, macam hari raya kedua untuk para runner kot. Aku bermula dekat wave B. Sebab masa daftar aku letak target time 2 jam 45 minit. Dia punya ramainya yang masuk 21 km ni sampai wave F. Nasib baiklah Putrajaya ni banyak tempat parking.
baru lepas water station first, kilometer 4.3. Beberapa minit lagi. Sorry. Seronok berlari ramai-ramai ni. Bila toleh belakang ramai je orang. Kat depan pun ramai orang. Jalan raya pun besar. So you have a plenty room space for you to breathe and run. And also do some action. Just don't do some ridiculous thing, such as running zigzag. It is very dangerous. You can trip other people. At here, all run have a different purpose. To run strong, to finish strong, and to make a PB. Good luck to everyone. Siap ada hiburan kat tepi tu. Route Putrajaya ni banyak betul rolling section. Untuk rekod, ni half marathon aku yang paling banyak elevation gain. Total 140 meter. Mungkin sebab dia banyak flyover. Memang tempat ni orang panggil Putrajaya Darul Running lah. Okey, kat sini aku nak cerita sikit. Daripada 6 water station yang ada 3 je station yang ada air isotonik. Agak kedekut jugalah. Tiba-tiba dah KM19. Kadang-kadang tu lupa nak tekan button record. Kalau nak sentiasa rakam, bateri kamera pula tak cukup. Mostly aku banyak simpan je kamera dalam poket. Okey lah pada aku, running event kat Putrajaya ni memang best. Next event aku kat Putrajaya ni Boom Run. Aku dah daftar kategori 30 km. Yang belah kanan tu aku tak pastilah pelari wave berapa. Sebab pelari wave F kan start pada jam 4.20. Lebih kurang lepas 1 jam aku start. Okey, tinggal beberapa ratus meter je untuk nak finish. Sebenarnya aku lari dalam keadaan menahan sakit perut. Sebab aku tak jumpa tandas yang proper. Aku tak sanggup nak buang dekat portable toilet tu. Kat sini kau anggap bila ada orang sorak untuk kau. Boleh buat menambahkan semangat kau. Walaupun dia sorak kat orang lain. Dah nak finishing line tapi ada kawasan yang gelap. Wifi aku call pula. Memang tak adalah aku nak angkat. Nak tanya aku dah sampai mana lah tu. Sabarlah, sekejap lagi sampai lah tu. Sat je.
meriah jugalah dekat finishing line ni. Cuma itulah gelap. Anak-anak. Yalah. Dia ikut Putrajaya. Okey lah. Dan Jabir lah. Jabir. Alhamdulillah. Memang janji Jabir. Tak luar. Lari menahan nak berak. Daripada KM1 menahan nak berak. Naik dah hujung-hujung. Dapat 231. Dah lah. Dah. Dah habis. Tak ada pun nak cari jamban lagi. Tahan je. Okey, sampai di sini dia video aku. Ni semua putih-putih sebelum race masa dekat REPC. Oh ya, next event aku ialah Malaysia Marathon. Aku daftar kategori 40 km. Tengoklah apa yang jadi tu nanti. Ini pula footage track off kategori 10 km. Ni aku rekod untuk wife aku. Respect kat korang yang buat double challenge.